tulisan Jawi yang kian terpinggir daripada arus kemodenan kini kembali mendapat tempat di hati masyarakat menerusi penerbitan novel fiksyen popular bertajuk Nirnama. Mengangkat latar zaman Kesultanan Melayu Melaka, naskah ini menjadi medium bagi mengajak pembaca mempraktikkan semula penguasaan tulisan warisan itu. Dia mengisahkan kelana seorang pendekar tanpa nama. Nirnama tu sendiri bermaksud tanpa nama. Nirnama, nir tu tanpa nama lah. Tetapi Nirnama bukan karya sejarah. Dia hanya karya fiksyen, fantasi yang mengambil inspirasi daripada elemen sejarah dan cerita-cerita rakyat. Penulisnya Hilal Ashraf Abdul Razak berkata, setiap siri novel berkenaan yang pada mulanya dalam versi Rumi kini diterbitkan secara konsisten dalam versi Jawi bagi menyuburkan semula minat membaca dalam kalangan masyarakat. Jadi saya pun fikir medium untuk masyarakat kita mengaplikasikan membaca Jawi tu rasanya macam dah hampir tak ada. Surat khabar Jawi pun dah tak ada rasanya. Jadi saya rasa satu perkara yang menarik lah bila kita ada novel fiksyen yang bukan sastra yang terlalu berat ataupun buku-buku ilmiah. Siri pertama novel Nirnama bagi versi Jawi sahaja berjaya mencatatkan jualan melebihi 15,000 naskah, manakala versi Ruminya pula melebihi 35,000 naskah. Malah sambutan konsisten ini berterusan sehingga memasuki siri kelima, kini dengan purata jualan antara 3,000 hingga 7,000 naskah bagi setiap judul. Pendekatan santai yang dibawa turut memikat pembaca yang menyifatkan karya ini berjaya membuang persepsi bahawa tulisan Jawi hanya terhad kepada subjek keagamaan semata-mata. Alhamdulillah bila kita dah terbit tu sangat suka, masyarakat menyambut baik dan terkejutnya saya, karya saya biasanya dibaca oleh remaja. Tapi bila ada versi Jawi ni, golongan pencen pun baca karya saya. Mereka kata mengimbau nostalgia lah tulisan Jawi kan. Jadi mereka kata dah lama tak baca Jawi. Di sebalik penulisannya yang mengambil inspirasi daripada elemen sejarah Melayu dan cerita rakyat, Hilal Ashraf menjelaskan beliau sentiasa memastikan setiap karyanya bertunjangkan nilai-nilai ajaran Islam. Sebab ni karya fiksyen, jadi dia tak rasa macam terlalu diceramah kan. Jadi pengajaran tu berjalan seiring dengan penceritaan. Jadi nilai-nilai Islam tu diwakili dengan tindakan ataupun kata-kata daripada watak-watak tersebut. Nirnama ni dia punya penulisan sangatlah detail dan rasa bila setiap kali membaca tu mesti akan rasa macam wow, nak jadi seorang muslim yang lagi baik. Tulis dalam bentuk Jawi, dia sangat bagus sebab bila budak zaman sekarang ni baca, benda tu macam mana, Jawi tu tidak akan macam orang panggil ketinggalan zaman, macam benda tu akan pupus. Saya perasan buku ni dia banyak menceritakan tentang kisah-kisah mula tamadun Melayu dalam Nusantara yang lama, berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, berkaitan dengan kita punya adab dan budaya. Sebab tu saya minatlah cuba untuk membaca buku. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Melangkah setapak lagi ke hadapan, Hilal Ashraf mendedahkan siri Nirnama bakal diangkat ke layar animasi menerusi kolaborasi bersama Wow Animation yang dijangka menemui penonton menjelang 2029. Siapa sangka dengan kisah pendekar tanpa nama, tulisan Jawi kini kembali hidup dan membuktikan ia tak akan sesekali ditelan zaman, malah berjaya menambat hati anak muda dan mengusik jiwa generasi lama. Hari ini, dengan izin Allah, aku akan menumbangkan engkau.
Azurin Zainal, Citra FMT.